إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, marilah kita meneguhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah Aidil Fitri yang bertajuk Aidil Fitri menyatukan, teknologi mendekatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sesungguhnya dapat meraihkan Aidil Fitri pada hari ini merupakan suatu nikmat yang wajib disyukuri. Aidil Fitri merupakan hari kemenangan setelah sebulan kita menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan. Mudah-mudahan semangat dan ketekunan kita dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala larangan dalam bulan Ramadan kali ini dapat dikekalkan. Kerana itulah kejayaan sebenar seseorang mukmin. Namun di sebalik kegembiraan ini, marilah kita bermuhasabah sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perubahan yang telah lahir dalam diri kita setelah berlalunya Ramadan? Sesungguhnya Ramadan bukan sekadar bulan ibadah yang datang dan pergi setiap tahun, bahkan merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla untuk mendidik jiwa dan membersihkan hati. Sepanjang Ramadan, kita dilatih mengawal hawa nafsu, menahan keinginan diri serta memperbanyakkan amalan soleh sebagai usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah rohani yang dilalui sepanjang bulan yang mulia ini seharusnya meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan kita. Oleh itu, jika sebelum ini kita masih terbelenggu dengan sifat-sifat buruk dan keji, maka selepas Ramadan sewajarnya kita berusaha menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah, baik dan terpuji seperti ikhlas, sabar, rendah diri dan kasih sayang. Hakikatnya, kejayaan Ramadan sebenarnya dapat dilihat pada kemampuan kita mengekalkan amalan baik tersebut secara istiqamah dalam kehidupan seharian walaupun Ramadan telah berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sesungguhnya kehidupan manusia sentiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Setiap perubahan membawa cabaran dan pengaruh baharu yang membentuk cara manusia berfikir, berhubung serta menjalani kehidupan. Ada perubahan yang membawa manfaat dan kemudahan, namun tidak kurang juga yang menguji kekuatan nilai serta jati diri masyarakat. Pada era globalisasi yang serba pantas pada hari ini, kehidupan manusia bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial. Maklumat tersebar dalam sekelip mata dan manusia sentiasa terhubung tanpa sempadan. Namun di sebalik kemajuan tersebut, kita juga berdepan dengan satu realiti membimbangkan, iaitu amalan nilai-nilai baik semakin dipinggirkan dalam masyarakat. Dalam suasana kehidupan masa kini, kita dapat melihat semakin berkurangnya sifat tawadhu', yakni merendah diri dalam kalangan manusia. Malah budaya menunjuk dan berbangga-bangga semakin ketara. Pada masa yang sama, sifat sabar juga semakin menipis dalam kehidupan yang menuntut segala-galanya berlaku dalam
pantas dan segera. Malah nilai persaudaraan turut menjadi semakin longgar apabila manusia lebih banyak berhubung melalui skrin berbanding bertemu sapa, mengeratkan persaudaraan secara bersemuka. Di sinilah letaknya hikmah Ramadan yang sering kita lupakan. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan suatu proses mendidik jiwa supaya kembali merasai erti kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berasa lapar dan dahaga, manusia belajar merendahkan diri. Ketika menahan emosi dan keinginan, manusia dilatih bersabar. Dan ketika berkongsi rezeki serta menyelami kesusahan orang lain, manusia diajar menghargai persaudaraan sesama insan. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maksudnya, hadapkanlah dirimu wahai Muhammad kepada agama yang lurus, iaitu agama Allah yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia, tiada perubahan ciptaan Allah. Itulah agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini jelas bahawa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Namun dalam perjalanan hidup, fitrah tersebut kadang-kadang diliputi oleh kelalaian dan hawa nafsu. Oleh sebab itu, Ramadan hadir sebagai madrasah yang menyedarkan manusia untuk kembali memelihara fitrah tersebut dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, Aidilfitri bukan sekadar perayaan yang dihiasi dengan pakaian baharu, hidangan yang indah, atau rumah yang dihias indah, kerana semua itu hanyalah hiasan luaran semata-mata. Sebaliknya, Aidilfitri merupakan kemenangan bagi mereka yang berjaya melalui tarbiyah Ramadan dengan jiwa yang lebih bersih dan akhlak yang lebih terpelihara. Kegembiraan yang diraihkan pada hari ini seharusnya mendorong kita untuk terus memelihara hubungan dengan Allah Azza wa Jalla serta mempererat hubungan sesama manusia dengan penuh kasih sayang dan saling memaafkan dalam persaudaraan yang ikhlas. Pada zaman yang serba moden ini, kehidupan manusia bukan sahaja berlaku di alam nyata, bahkan juga menerusi alam maya. Media sosial menjadi sebahagian besar daripada kehidupan seharian masyarakat. Lantaran itu, jati diri seorang Muslim bukan sahaja terserlah ketika berhadapan dengan manusia, bahkan teruji ketika berada di ruang digital. Kekuatan seorang mukmin bukan terletak pada kecanggihan teknologi yang dimiliki, tetapi dengan kemampuannya mengawal diri agar tidak hanyut dalam kelalaian yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'ali al-umuri wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang tinggi dan mulia serta membenci perkara-perkara yang keji. Riwayat Tabrani. Hadis ini mengajar kita supaya memilih akhlak yang mulia serta menjauhi perkara yang keji dan sia-sia. Oleh sebab yang demikian, dalam kehidupan hari ini, termasuk menerusi media sosial, seorang Muslim hendaklah memanfaatkan teknologi yang untuk perkara yang baik serta memelihara maruah diri dan hubungan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang muslimin dan muslimat yang dimuliakan,
untuk merapatkan silaturahim, menziarahi keluarga, saudara mara, sahabat handai. Namun begitu, dalam suasana kehidupan digital hari ini, kadang-kadang timbul suatu keadaan yang merisaukan. Ada yang duduk bersama-sama keluarga di ruang tamu, tetapi perhatian lebih tertumpu kepada telefon bimbit berbanding berbual dengan ahli keluarga sendiri. Begitu juga ketika berkunjung ke rumah sanak saudara, ada yang lebih sibuk memandang skrin handphone daripada memandang wajah dan menyantuni tuan rumah. Selain itu, ada juga yang bertandang tetapi berbual. Perbualan menjadi singkat kerana perhatian sering teralih kepada media sosial. Suasana pertemuan yang sepatutnya mengeratkan hubungan akhirnya menjadi hambar apabila masing-masing tenggelam dengan dunia digital. Tidak kurang juga yang lebih sibuk merakam gambar dan memuat naik menerusi media sosial sehingga mengabaikan adab ketika berada di rumah orang lain. Bahkan ibu bapa dan orang tua yang kurang dilayan kerana masing-masing leka dengan telefon bimbit. Hakikatnya, keadaan ini bertentangan dengan nilai belas ihsan yang dianjurkan oleh Islam. Tokoh-tokoh pemikir Islam seperti Badi'ul Zaman Sa'id An-Nursi menjelaskan bahawa antara syafaqah atau belas kasihan termasuklah memuliakan dan menyantuni ibu bapa, kerana mereka lah insan yang paling berhak menerima kasih sayang kita. Di samping itu, sifat kasih sayang hendaklah ditunjukkan melalui kepedulian dan keprihatinan terhadap kesusahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang muslimin dan muslimat yang dimuliakan, marilah kita menjadikan sambutan Aidilfitri ini sebagai saat untuk memperbaharui hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala dan juga dengan sesama manusia. Hargailah saat-saat pertemuan dengan ibu bapa, keluarga dan saudara mara selagi kesempatan masih ada. Janganlah kesibukan dengan dunia digital menjadikan kita lalai daripada menghargai insan yang berada di hadapan kita. Mudah-mudahan tarbiyah Ramadan yang telah kita lalui benar-benar membentuk jiwa yang kembali kepada fitrah yang sebenar. Marilah bersama-sama kita mengamalkan doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Maksudnya, ya Allah, hindarilah aku daripada akhlak yang keji, hawa nafsu, kelakuan yang buruk dan penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين بجودك آمين. اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام القيم طيبة ورحمة وأبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى على كل صحابة رسول الله الأجمعين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر ملكنا yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhriz Ibn Almarhum Tuanku Munawwir, وأيده ووفقه لما تحبه وترضاه، وأبد بوجوده مكايد أهل الظلم والكفر والخذلان. اللهم ارزق العون لعبدك Datuk Lana Mitra Datuk Haji Mubarak bin Duhaq المعروف بأندم وأسمى يؤجون، وأيده ووفقه لما تحبه وترضاه، بحرمة من أرسلته للعالمين رحمة وبشرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله